Siapa yang sebut la ilaha illallah, Allah ampunkan dia walaupun dosanya sebanyak buih di laut. Cara nak amalnya begini, malam nanti sebelum tidur, masa duduk kat katil, kita kata gini, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Dosa seperti buih di laut, Allah ampun. Siapa kata? Nabi cakap tadi. Hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sebut, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa ghafarallahu lahu dzunubahu walau kana misla zabadil bahri au kama qala rawahu Tirmizi. Barang siapa yang berkata ketika dia pergi kat katil nak tidur, maknanya nak tidur lah, dia pun kata astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maknanya aku minta ampun akan Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia saja. Aku bertaubat kepadanya, Tuhan yang hidup yang tidak mati. 3 kali sebut ghafarallah, Allah akan ampun lahu bagi dia zunubahu, bukan zambahu satu dosa, sekalian dosa. Banyak mana? Dosa saya banyak dosa ustaz, ada 400 lebih. Nabi tambah belakang walau kana, walaupun adalah dosa itu misla khabar kana, misla zabadil bahri, seumpama buih di laut. 1 juta dosa Allah